Assalamualaikum, hai guys. Special bersiaran hari ini di bumi matahari terbit di Jepun ataupun di Kasaoka, Okayama. Aku dikatakan sebagai kampung aku jugalah. Aku kat sini pun tahun 2019, tahun 2020 memang aku tinggal dekat kawasan sini dan bekerja dekat sini lah, bukan sebagai seorang student lah. And yeah, I will be here about 6 days. Tapi bukan di Kasaoka saja. Di Kasaoka mungkin dalam 4 hari, plus minus 4 hari. And then akan berada di Osaka jugalah untuk urusan program syarikat bersama dengan student-student, pelajar-pelajar daripada Kota Baru. Rasa macam pernah ada beritahu sebelum ni. Yang aku select 10 student daripada Kota Baru, and then dibawa ke Kasaoka untuk kita buat satu school cultural exchange. Kota Baru Kasaoka School Cultural Exchange lah, 2025 for this year. So we here now. Actually hari ni dah hari yang kedua. Semalam arrive di sini lewat petang. Pagi semalam sampai di Osaka, dan then bertolak balik, ambil masa perjalanan dalam bas tu dalam 3 jam setengah jugalah daripada Osaka tu nak sampai ke Kasaoka. Dan sampai ke Kasaoka tu jumpa dengan Datuk Bandar Kasaoka dulu, dan ada dinner party semalam lah. Oh, mata memang rabak lah. Semalam pun pukul berapa tidur? Pukul 12 juga baru tidur. Dengan atas flight on the way nak datang sini pun sejam je tidur, tak boleh nak tidur. Yalah, aku atas flight aku jarang tidur, susah tidur, gayat. So dapat tidur malam tadi pun dalam 4 jam lebih, 5 jam. Ok lah, alhamdulillah lah, cover sikit. Dan hari ni programnya nak gerak ke Hiroshima, bawa student-student sekali lah. Kita ada buat lawatan di Hiroshima tu, melawat ada kubur salah seorang orang Malaysia kita yang meninggal semasa bom atom meletus di Hiroshima lah. And then juga melawat museum bom di Hiroshima lah. Yang tu aku akan explain later. Dia ambil beberapa video lah untuk ditunjukkan sekali. So this is Kasaoka, Japan. Not much of a place actually. Dia macam kampung lah, kampung. Tapi kalau tengok dia punya kampung, level kampung dia pun bukan kampung sangat lah, macam pekan lah, kita kata, aku boleh kata macam pekan lah. And I like it very much here. Masa aku tinggal kat sini pun aku sangat suka sebab suasana dia yang tenang, nyaman, sunyi, dia tak bising. Dia bukan macam bandar-bandar besar lah. Dia punya view pun memang natural punya view. Nampak kat belakang ni bukit, itu bukit. Itu biasalah. Ini pun kampung Kasaoka ni pun dia macam satu perkampungan nelayan lah. Kat sebelah tepi tu dia ada pelabuhan. Nak jalan pun agak jauh sikit. Aku ni pun tengah tunggu masa lah. Bas akan bertolak sekejap lagi untuk kita gerak sama-sama ke Hiroshima. So itu sajalah untuk day itu. Dan kita akan sambung lagi nanti. Assalamualaikum.